Oh, laju lah. Cari Pak Gudum. Bersama saya sekarang Cik Fendi. Jadi Cik Fendi boleh tak bagi tahu kita ke mana hala tuju kita sekarang ni? Okey, hari ni kita ada operasi penguasaan bersepadu bersama 5 agensi anjuran CIDB Negeri Melaka. Jadi hari ni kita nak buat satu operasi kawasan dinamakan kilang, kode buat kilang. So kekuatan anggota kita pada hari ni lebih kurang 51 orang. So ada lebih kurang 13 buah kenderaan lah. Kita tengah menuju ke lokasi. So kita tengok apa kesalahan-kesalahan yang ada. Kita bukan nak mencari salah, kita nak perbetulkan yang salah. Okey? Kita godak. Bye! Oh, laju lah. Cari Pak Gudum. Tadi hampir 10 minit lah aksi kejar mengejar tapi kita bukan buat apa, kita just nak panggil dia untuk berkumpul. So sekarang ni Tuan boleh tak terangkan apa yang tengah berlaku sekarang ni belakang kita ni? Kita dah buat pengumpulan kat sini, kita dah kumpulkan dia orang kat sini. So kalau boleh tengok yang ni kita tengah bahagikan skop kerja masing-masing lah. Ada bahagian kayu, besi apa semua. So pegawai penguasa akan ambil detail dia. Tengok maklumat-maklumat dia lah. So kita tunggu, kena cek seorang-seorang ni. Okey, tujuan matlamat kita operasi bersepadu pada hari ini adalah lebih kepada bagi memastikan pemain industri terutamanya di sekitar negeri Melaka patuh ataupun kepada Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1994 atau lebih dikenali dengan Akta 520. Hai Tuan. Lagi pun dah penat. Besar ada ni. lagi tak yang Dah habis, kosong semua atas. so semua tak ada masalah? Daripada atas tadi saya naik dah tak ada lagi lah, clear. Semua dah pergi ke bawah. Alhamdulillah operasi NAI selesai. So kita akan balik ke pejabat untuk tengok kita punya rekod lah. So kesalahan-kesalahan yang dikenakan lah, tu kita kena pergi pejabat. Keseluruhan detail dia di pejabat nantilah. Kalau korang nak tahu apa yang berlaku seterusnya, tunggu next video.